Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk video saya, Brief Dissociative Experiences Scale Modified, DASB. Pengenalan. DASB ialah inventory 8 item yang menilai tahap keterukan tahap disosiasi dalam tempoh 7 hari yang lepas. Ia sesuai untuk digunakan pada individu 18 tahun ke atas. Kebiasaannya diguna sebagai monitor ketika rawatan. Pentadbiran. Pilihan jawapan berdasarkan skala Likert 0 hingga 4. Pentadbir perlu semak dan safkan semasa sesi dan ia sering kali diberikan kepada klien selepas diagnosis ataupun sebelum follow up bagi gangguan disosiasi. Berikut merupakan soal selidik Brief Dissociative Experience Scale DASB. Pengiraan skor. Jumlah skor merupakan jumlah skor ke-88 item. Julat jumlah skor adalah 0 ke 32. Skor purata, jumlah skor dibahagi 8. Bagi pentafsiran skor, purata skor harus didapati, iaitu dengan mendapatkan jumlah skor yang dibahagi kepada 8. Interpretasi skor adalah berdasarkan purata skor. 0 tiada, 1 ringan, 2 sederhana, 3 teruk, 4 melampau.